Setiap hari, lebih 100,000 kapal dagang terpaksa berlayar jauh, memutar melalui Selat Melaka, sempit, sibuk, berisiko. Satu terusan di sini boleh menjimatkan perjalanan ribuan kilometer, mengubah ekonomi serantau, menggoncang kuasa-kuasa dunia. Tapi kenapa sampai hari ini terusan kera masih tidak dibina? Jawapannya jauh lebih kompleks daripada sekadar soal duit. Sejak lebih 1000 tahun lalu, segenting kera telah menjadi laluan darat rahsia. Pedagang dari India, Arab dan China mengangkut rempah, emas dan sutera melintas tanah ini, mengelak pelayaran panjang yang penuh lanun dan badai. Segenting kera menjadi pintu belakang bagi sesiapa yang mahu cepat dan mahu selamat. Dan setiap tamadun besar melihat potensi tanah sempit ini. Zaman kerajaan Ayutthaya, Raja-Raja Siam sudah bermimpi untuk mengorek terusan memotong daratan ini. Kemudian, tiba pula penjajah Eropah, British, Perancis, Belanda. Semua punya satu cita-cita sama, kawal segenting kera, kawal Asia. Tapi halangan terlalu besar, bukit-bukit batu keras, hutan belantara tebal, teknologi abad ke-18 dan 19 belum cukup canggih. Idea membina terusan kekal menjadi angan-angan yang diwariskan turun-temurun. Dan selama itu, segenting kera kekal utuh jadi laluan darat yang senyap. Masuk ke abad 20, dunia berubah. Kapal kontena gergasi, minyak dan perdagangan global melonjak. Selat Melaka mula sesak, menjadi leher botol ekonomi dunia. Idea terusan kera dibangkitkan semula. Pelbagai pelan dirangka. Ada yang mahu gunakan teknologi nuklear untuk letupkan bukit. Ada yang mahu korek dengan tenaga buruh besar-besaran. Kira-kira 30 hingga 40% kapal dunia boleh memintas Selat Melaka. Jimat masa, jimat kos, jimat bahan api. Thailand hampir tergoda. Tawaran berbilion dolar datang bersusun. Amerika, Jepun, Eropah, semua bersedia melabur. Tapi ada satu persoalan yang Thailand tak mampu abaikan. Jika terusan kera dibina, adakah Thailand akan berpecah dua? Politik dalaman Thailand, luka selatan. Di selatan Thailand, ribuan kilometer dari Bangkok, hidup satu komuniti yang berbeza. Melayu Muslim. Mereka bukan Thai Buddha. Mereka punya bahasa sendiri, agama sendiri, sejarah sendiri. Suatu masa dahulu, wilayah ini adalah Kesultanan Bebas Patani. Dijajah, ditindas, dipaksa, diasimilasikan. Mereka tidak pernah benar-benar tunduk. Pemberontakan demi pemberontakan tercetus sepanjang abad ke-20. Gerakan bawah tanah lahir. Semua punya satu impian, Patani merdeka. Kalau terusan kera dibina, selatan akan terpisah secara fizikal. Satu Thailand di utara, satu Patani di selatan. China dan Amerika perebutan kawalan Asia Tenggara. Masuk abad ke-21, China mula bangkit sebagai kuasa baru. Dengan projek Belt and Road Initiative, China melabur beratus bilion dolar membina pelabuhan, jalan raya, rel dan terusan di seluruh dunia. Matlamatnya jelas, menghubungkan China ke dunia tanpa perlu bergantung kepada Amerika. Di Sri Lanka, di Pakistan, China sudah membuktikan siapa berhutang akhirnya tunduk. Kini, mata China memandang ke segenting kera. Kalau China dapat membantu membina terusan kera, mereka bukan sekadar mengawal laluan ekonomi, mereka memegang leher dagangan dunia. Amerika, mereka takkan berdiam diri. Selat Melaka, Laut Cina Selatan, semua adalah nadi ekonomi global. Jika terusan kera dibina, China tak perlu lagi bergantung pada Selat Melaka. Amerika akan hilang leverage besar di Asia. Di belakang tabir, diplomasi bertukar ancaman halus. Pelaburan, bantuan ketenteraan, semuanya jadi senjata. Tapi, bukan hanya kuasa besar dunia yang gusar. Malaysia, Singapura, Indonesia, semua ada sebab untuk takut. Selat Melaka kini mengendalikan hampir 25% perdagangan dunia. Pelabuhan Singapura antara paling sibuk di dunia. Kalau terusan kera siap, sebahagian besar trafik akan berpindah. Singapura mungkin kehilangan status pusat dagang utama Asia.
Malaysia, Indonesia hilang peluang emas jadi pemain pelabuhan besar, dan ekonomi negara-negara ini mungkin terasa gegarannya. Sebuah terusan mampu mengubah peta ekonomi serantau selama-lamanya. Satu aspek yang jarang disebut ialah risiko ketenteraan. Jika terusan kera dibina, Thailand perlu mempertahankan dua bahagian negaranya, utara di atas terusan, selatan di bawah terusan. Pemisah selatan yang sudah lama memberontak mungkin akan melihat terusan ini sebagai peluang keemasan. Bayangkan serangan gerila terhadap kapal, sabotaj ke atas infrastruktur. Bayangkan terusan jadi Selat Melaka baru, tetapi tanpa keselamatan serantau. Lebih teruk lagi, jika China letakkan kapal perangnya untuk melindungi terusan itu, Amerika akan membalas. Pakatan serantau mungkin tercetus dan Asia Tenggara mungkin terseret ke dalam konflik besar. Sebuah terusan boleh menjadi laluan emas atau laluan perang. Kesimpulan, kenapa Thailand menolak terusan kera? Hari ini, Thailand masih lagi menimbang-timbang. Duit memang banyak, teknologi dah cukup, tawaran sentiasa datang. Tapi bagi Thailand, isu ini bukan sekadar soal wang. Ini soal kesatuan negara. Ini soal mengekalkan keutuhan wilayah, menahan luka lama daripada berdarah semula. Selat Melaka mungkin sesak, laluan mungkin panjang, tapi ia lebih selamat daripada pertaruhan yang boleh memecahkan sebuah negara. Segenting kera akan terus berdiri sebagai pengingat bahawa tidak semua jalan pintas membawa kita ke tempat yang kita mahu.